amaran tentang bagaimana pendirian Bersatu. Bahawa kita mengambil tindakan dan keputusan sesuatu berasaskan lunas-lunas yang betul, baik dari segi perlembagaan parti ataupun dari segi situasi negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Kita tidak melanggar apa-apa. Baru-baru ini pun dia ada bangkitkan isu korum parti. Apa hal dia sibuk dengan soal itu? Tak ada apa masalah, tapi cari sebab musabab untuk kononnya Bersatu ni tak boleh menjadi sebuah parti lagi dalam Perikatan Nasional, harus diketepikan. Dan sebab itu mereka masih terus mengambil tindakan untuk menyisihkan Bersatu, sehingga ke saat akhir mereka mengadakan perundingan dengan Parti Barisan Nasional. Tak ada perundingan dibuat antara kita sesama kita. How can you do that? Ini bukan soal PAS sahaja. Ini soal Perikatan Nasional. Dia gabung 4 buah parti ataupun dah ada tambahan 1-2 yang lain, yang sewajarnya dipanggil bersama-sama, duduk bersama-sama, bincang bersama-sama, dan lepas tu buat keputusan secara majoriti dan bersama-sama. Ini tidak ada lakukan. Saya baca kenyataan daripada pengurusi Perikatan Nasional, dia kata kita dah bincang. Mana dia bincang? Tak ada. Dia langgar aja. Dia fikir ni parti Perikatan Nasional ni PAS punya. PAS on the part. Yang lain ahli-ahli parti mempunyai hak yang juga sama penting dalam parti Perikatan Nasional, dan tak boleh dipelekehkan. Kami tak bodoh, kami cerdik, lebih cerdik daripada PAS. Tapi dengan cara mereka menguruskan parti, segala perkara yang sewajarnya dapat diuruskan betul. Hari ini ramai orang kata parti Perikatan Nasional sudah jadi toksik dan sudah lari daripada asas perjuangannya yang sebenarnya. Betul tak? Betul! Sebab itu bila pilihan raya di Johor itu, ya kami bertanding atas nama Perikatan Nasional. Tapi dengan perbuatan dan amalan dan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS, oleh ketua-ketua parti dalam PAS, banyak kenyataan yang dibuat menyimpang yang menyebabkan kemarahan orang-orang Johor. Saya percaya sebagai orang Johor tak marah kita. Betul tak? Betul. Tak marah Bersatu. But when we go and contest under Perikatan Nasional punya logo, marah tak marah, dia bukan kenal. Pasal dalam kertas tu bukan ada warna merah, warna kita. Sama aja. Jadi bila dia tak suka PAS, macam dia tak suka kita, jadi dia tak ada pilihan. Akhirnya kita dapat telur kosong, PAS pun kosong, sebab yang lain pun kosong, bukan kerana kita mahu. Sebab itu kita mengambil langkah yang saya fikir bijaksana, kalau saya boleh menyatakan hari ini, untuk bertanding atas nama Parti Bersatu, supaya bila pengundi di negeri Sembilan nanti turun untuk mengundi, dan lepas ini saudara-saudara tak boleh tidur untuk terus berkempen, mewajibkan setiap ahli kita bekerja berkeras-keras. Saya yakin orang di Negeri Sembilan ni akan dapat membedakan pasal yang ini adalah Parti Bersatu yang harus disokong kerana prinsip perjuangan sejarah rekod cemerlangnya. Yang sana itu Barisan Perikatan Nasional terpalit dengan masalah-masalah yang toksik. So when you have the right choice antara Perikatan Nasional dengan Bersatu, pilihlah Bersatu untuk menentukan kemenangan kita. Itu logik. Ada juga kawan saya memberi amaran pada saya, Tan Sri, itu risiko besar. So what? Memang ada berisiko. Bertanding atas tiket Perikatan Nasional pun risikonya juga besar. Bertanding atas Parti Bersatu ada risiko tak sebesar risiko Parti Perikatan Nasional. Betul tak? Siapa pandai? Saya lah. Jadi makna kita buat keputusan yang tepat.
Tetapi kita tahu ini suatu cabaran. Nanti selepas pilihan raya ini, kalau menang besar, itu petanda bahawa orang di Negeri Sembilan ini memang faham. Kalau mereka kalah teruk, memang orang Negeri Sembilan pun bijaksana untuk menyokong mereka. Betul tak? Tapi saya nak beritahu ini sekarang ni, we'll do a proper, not just a post-mortem. Kajian-kajian terperinci ke mana trend pengundian di kalangan pengundi-pengundi yang ada di Negeri Sembilan waktu kita ada pilihan raya ini. Bukan saja berapa undi yang kita dapat di tempat mana sokongan yang kita perolehi, kerana saya nak berikan gambaran bahawa selepas pilihan raya di Negeri Sembilan ini, bersatu tidak berseorangan lagi, insya-Allah. Kita akan bentuk satu gabungan yang hebat selepas pilihan raya ini, sebagaimana yang saya sebutkan waktu saya tubuhkan Perikatan Nasional. Saya dah banyak orang datang, pemimpin datang. Yang depan dua ni dah pasti hukumnya wajib. Tok Yem, Profesor Ramasamy dalam IPR, yang telah menyatakan kesediaan untuk bersama-sama duduk berbincang tentang apakah konsep kerjasama yang kita nak bentuk dalam tempoh kurang setahun, supaya kita akan hadapi PRU yang akan depan, bersedia dengan segala kekuatan baru kita, dengan adanya sokongan kawan-kawan kita yang lain di dalam parti IPR ini. Jadi saudara, sekarang ini kita ada di sini. Saya tak pernah cerita panjang-panjang, tapi saya nak beri amaran sebagai Presiden Parti pada saudara, saudara mesti bekerja keras. Saudara mesti bersungguh-sungguh, tidak boleh leka dan lalai. Dalam pilihan raya biasa kita bekerja keras, pilihan raya untuk menegakkan panji-panji parti bersatu kita kena kerja 10 kali keras. Boleh tidak? Boleh. Janji dengan saya, boleh ke tidak? Boleh. Wallahi, saya tak nak minta sumpah. Kerana ini cabaran besar bagi kita. Jadi urusan di Negeri Sembilan ini bukan urusan orang bersatu Negeri Sembilan saja. Ini maruah kita. Bersatu seluruh negara kena turun ke Negeri Sembilan. Bantu setiap calon-calon yang bertanding. Boleh tidak? Kita akan kerah tenaga semua jentera dan bala tentera yang kita ada di seluruh negara untuk turun membantu ke setiap pusat daerah mengundi, mengambil kira setiap pengundi-pengundi, membantu supaya mereka faham tentang apa maknanya bersatu, bagi pada mereka risalah pamphlet untuk memperkenalkan parti kita walaupun orang sudah tahu, supaya pada hari ini mereka tidak lagi orang kata kegelapan dan kekeliruan disebabkan adanya parti dianggap baru dalam kancah politik khususnya di Negeri Sembilan ini. Jadi sebab itu saya minta supaya tiap-tiap kawasan dan bahagian yang terlibat, jentera yang patut bekerja sudah pun mula bekerja. Parti kita ni parti miskin. We are a poor party. Gaya macam orang kaya. Kita parti miskin. Akaun kita sampai sekarang pun dianiayanya, kita tidak dilepaskan, dibekukan. Jadi saya minta kerjasama semua orang, belanjalah, bergadai goloklah untuk membantu supaya parti kita menang di Sembilan ini. Jadi untuk itulah saya sampai ke penghujung. Saya fikir nak duduk, saya terlupa senarai ada depan saya. Sekarang saya akan mengambil kesempatan untuk nak mengumumkan nama-nama calon yang telah pun dipilih. Memang kita semua yang menguruskan hal ini, terutama Datuk Radhi, saya, Anif dan lain-lain agak pening kepala. Pasal di Negeri Sembilan ni ramai tokoh. Yang layak boleh bertanding, tapi yang boleh bertanding hanya bilangan tak boleh lebih daripada 36. Tapi saya nak jelas pada media, no, not 36. Tunggulah bilangannya sekarang. Dan keduanya, mereka ini sudah kita saring
hantar pada pihak polis, hantar pada pihak SPRM, hantar pada pihak lembaga hasil dalam negeri, semuanya agensi-agensi yang boleh mengesahkan bahawa calon-calon yang bertanding yang terpilih ini adalah calon-calon yang tidak ada masalah. Dan mereka ini selepas ini juga akan berikrar, berbai'ah, bersumpah jangan ikut PAPLO yang tak senonoh, yang sudah berhijrah ke sana entah ke mana hilang mereka. Saya hendak saudara yang ada di sini bukan saja bersumpah saja, tapi mesti pastikan kekal selama-lamanya dalam Parti Bersatu ini, insya-Allah. Jadi inilah saya bacakan yang pertama dan calon boleh naik ke atas sini. Yang pertamanya N20 Labu. Calon Muhammad Hanifah bin Abu Bakar. Pendidikan Diploma Profesional Pengurusan Operasi Pengarah Urusan Syarikat, dan sekarang ini ialah pengurusi Badan Pimpinan Bersatu di Negeri Sembilan. Keduanya N13 Sikamat, Datuk Tun Faizal Ismail Aziz. Pendidikan Sarjana Muda Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, Lembaga Farmasi Pengarah Syarikat, jawatan dalam Bersatu ialah Ketua Penerangan Bersatu Malaysia. Banyak pengalaman dalam politik. Ketiganya N07 Padang Jeram. Jeram Padang. Jeram Padang Sri Sanjivan Ramakrishna. Bachelor of Law, dia ni lawyer. Menang itu, dah menang. 05 Serting, Muhammad Nur Effendi bin Muhammad Saleh. Lulusan Bachelor of International Business, Lim Kok Weng University, Pengurus Besar Perniagaan dan juga Konsultan. Kelimanya N15 Juaseh, Muhammad Zuhaimi bin Muhammad Yusof. Pendidikan Bachelor of Science in Business Administration, Oklahoma State University. Senior Vice President Afin Bang Berhad. N25 Paroi, Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yunus. 42 tahun, calon Doktor Falsafah Pengajian Islam, Universiti Terbuka Malaysia OUM. Ketua Pegawai Korporat Kumpulan Al-Baghdadi Pendidikan. Yang ketujuh N14 Ampangan Nur Azah binti Harun. Pukul 8 tahun, pendidikan Diploma Profesional Pengurusan Operasi Pegawai Eksekutif KH Properties. Yang ke-8 N04 Kelawang Muhammad Adib bin Musa. 25 tahun, Diploma Bangunan di UiTM, Ijazah Sarjana Sains Politik OUM, kontraktor. Yang ke-9 02 Pertang Muhammad Faizal Fadli bin Muhammad Idros. Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia di Universiti Utara Malaysia. Anak muda harapan bangsa, kita semua satu keluarga. Yang ke-10 N03 Sungai Lui Mazrul Hisham bin Abdul Mansur.
Yang ke-11 N06 Palong, Rebin bin Birham. Ijazah Sarjana Muda Sastra UKM, Pengurus Besar Safriza Fresh and Frozen Enterprise. Yang ke-12 N09 Lenggeng, Zul Amali bin Haji Hussein. Orang kenal dia Bos Jebat, Director Bos Enterprise. Yang ke-10 Datuk V. Saravan Kumar Virasamy, Bersekutu Sarjana Muda Association of Business Executive Region School of Economic United Kingdom, Pengurus Pengarah Urusan Syarikat. Yang ke-14 N12 Temiang, Saudara Fazli bin Hamid. (15) Seri Menanti, Datuk Seri Megat Syahriman bin Datuk Zaharuddin. Pendidikan PhD Ekonomi Riza Universiti Sultan Zainal Abidin, Board of Directors Mara Corporation, Managing Director Syarikat. Yang ke-16 N17 Senaling, Muhammad Izafi bin Istiak Khan. Tanah yang ku cinta, tempat bermula cita-cita, ada dijunjung sepanjang Pendidikan ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Kepujian Universiti Utara Malaysia, Bar Kaunsil Pusuruhjaya Sumpah, pemilik firma Guaman sendiri. Yang ke-17 N22 Rahang Tang J. Son. Yang ke-18 N23 Mambau Saravanan Nagaya. Yang ke-19 N24 Seremban Jaya Mahendran Ramasamy. Ke-20 N28 Kota Akmal Nur Azmi bin Abdul Rahim. Berbeza wajah dan bahasa, namun hati tetap bersama. anak muda harapan bangsa. Bangunlah dengan jiwa perkasa. Pendidikan Diploma Profesional Pengurusan Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang, Pengurus Waris AAR Enterprise. Di bumi Yang ke-21 N31 Bagan Pinang, Syekh Junaidi bin Jamaluddin. satu hati, satu perjuangan, bersatu untuk bismillah kemenangan masa depan. 22 N32 Linggi, Datuk Haji Zamri bin Muhammad Sail. Bersatu demi bismillah selamanya. Dalam ingatan Pendidikan Sarjana Pengurusan Perniagaan UMP, Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa UiTM, Pengarah Urusan. bismillah. 23 N33 Sri Tanjung Li Vineswaran. Pengurus Syarikat. Dan akhir sekali 24 N34 Gemas Muhammad Fadil bin Daud. Muhammad Fadil bin Daud
pekerjaan pengurus Apak Family Enterprise. Tak apa, ha? Zul Azrai bin Zulkafli. Ini apa nama kat sini? Nama dia lain kat sini. Baik, saudara-saudara, itulah jumlah 24 calon-calon bersatu yang telah terpilih untuk bertanding dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Kita semua doakan mereka supaya mereka ini mencapai kemenangan. Bersatu, 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 bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri dan juga tahniah kepada calon-calon tuan-tuan sebelum kita mengakhiri majlis pada petang